Hari ni, ini masjid negeri kan, dia dengar saya sebar ni, nanti tolong sebar kat semua orang. Hari ni maklumat, fakta nak memburukkan bangsa Melayu Islam. Saya ulang sekali lagi, bila saya kata Melayu, pertama yang ni bukan resis, sebab Melayu bukan Malaysia. Bila kata Melayu dalam bahasa Arab panggil kita Al-Jawi. Al-Jawi Myanmar, Thailand, Malaysia, Brunei, Sumatera, Indonesia, Filipina, mana lagi, Kemboja. Hak ni semua Melayu. Bila kata Melayu, ni lah semua ni. Ini semua Melayu. Orang timbul persoalan, pasal apa orang burukkan orang Melayu sampai macam tu? Tuan-tuan, mari saya cerita kat tuan-tuan, dari mana orang tahu kata orang Melayu ni tak reti apa, sedangkan orang Melayu bijak. Ada satu orang laki-laki, nama dia Timothy P. Barnard. Nama dia Timothy sengkang P sengkang Barnard, B-A-R-N-A-R-D, Barnard. Siapa ada internet nak search nama tu. Kod saya ni orang kata salah cerita jadi fitnah pada orang. Bila orang dengar nama dia, orang dah boleh tahu dah hak lelaki ni siapa dia. Timothy P. Barnard. Bila nama Barnard ataupun orang putih panggil, saya orang Pulau Pinang kata Barnard lah, hak orang putih dia kata Bernard lah. Hak Barnard ni Yahudi juga. Dia mai turun Singapura. Okey, saya tanya sini siapa biasa pergi Singapura? Okey, biasa yang mana biasa pergi, dengar. Yang biasa pergi Singapura tu biasa tak pergi muzium dia. Muzium Singapura. Muzium Singapura, kalau tak salah saya lah, dalam laporan Keratan Akhbar 11 hari bulan Ogos 2013, tu tarikh tu saya tak lupa tu, saya ingat tu, 11 hari bulan Ogos 2013, dalam khazanah tanah Melayu kita ni. Ni bukan kata resis ni fakta. Fakta ni contoh dia macam ni. Gula tu maneh ke masin, tuan-tuan? Orang tahulah maneh. Tapi kalau saya bercakap depan orang kecil maneh, boleh ke saya kata kat dia, Haji, soal makan gula ni masin? Tak boleh. Depan orang kecil maneh pun kita kena kata gula ni maneh. Itu fakta. Bukan nak jaga hati, bukan nak kecil hati, bukan nak hina orang, bukan. Itu fakta. Gula maneh. Sama macam yang saya cerita pagi ni kat semua orang di Masjid Negeri Kuala Terengganu ni. Saya cerita benar ni fakta. Bukan resis, bukan ajak gaduh, bukan. Nak bagi maklumat, tuan-tuan balik, tuan-tuan kita renung, kita baca, kita cari balik. Apa salah kita, di mana salah kita. Habaq tu Imam bicari terus. Apa dia? Di Singapura, dalam muzium dia, kalau tak silap saya, sampai lah ni mereka duk tayang dekat orang, duk abang orang Melayu ni lanun. Sampai hari ni, daripada dulu sampai lah duk tayang tunjuk dekat orang dalam muzium dia, orang Melayu lanun. Pada hemat saya lah, secara rendah dirinya, yang jadi lanun ni orang luar-luar, bukan orang kita ni. Seingat saya lah, sepanjang saya baca sejarah, jarang lah dapat maklumat kata Melayu kita ni lanun. Tapi kalau kata betul fakta yang disampaikan itu salah, kenapa tak ada orang betul apa yang Singapura buat? Wallahu a'lam. Saya sampai macam tu je. Sebab apa? Sebab dia bersangkut dengan lelaki Yahudi tadi tu. Lelaki tu, dia turun Singapura,
dia pergi Universiti Singapura, dia buat satu kertas kerja, dah lah Yahudi, pi pula Singapura, bukannya satu negara Melayu yang tulen punya, buat kertas kerja ataupun tesis tajuk apa? Melayu. Habis buat, bentang kat mana? Bentang di negara orang putih, bukan negara Melayu. Maka seolah-olah menunjukkan banyak benda boleh buat buruk pasal orang Melayu. Sebab yang buat bukan Melayu, buat kat universiti bukan Melayu, bentang pula bukan dekat negara Melayu. Dia bentang. Kesimpulan dia, cerita dia daripada buku dia, dia kata apa? Bangsa Melayu ni bangsa yang tak wujud. Bangsa Melayu ni bangsa yang tidak ada asal usulnya. Sebab tu orang boleh kata kita ni lanun. Masa dia bentang kertas kerja ni, mana ada internet zaman tu. Jadi orang tak dapat maklumat pasal kita. Orang percaya apa yang hak kawan ni duk cakap. Sampailah. Tuan-tuan cuba tengok, orang punya cemburu dengan kita habaq. Tapi persoalan dia, orang tanya, kenapa mereka bawa berita-berita buruk lagu ni, duk cerita pasal kita? Apa kita buat kat mereka? Jawapannya saya sambung kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kenapa lelaki ni buat macam ni dekat bangsa Melayu ni? Jawapan dia satu, hasil daripada orang baca, orang kaji, orang tengok pasal orang Melayu ni, satu ya kesimpulannya, orang Melayu ni, kita ni dengar elok-elok, orang Melayu adalah suatu bangsa. Saya ulang, Melayu bukan Malaysia tau. Semua yang saya sebut tu, itu Melayu. Melayu adalah suatu bangsa yang cerdik, sangat bijak dan disegani di serata dunia. Masa perang dulu ke, masa apa ke, ada di kalangan orang-orang Melayu kita di merata-rata tempat ni berlayar ke negara-negara Arab, ke negara-negara asing. Bila duduk di sana, kerana bijak mereka, pandai mereka, orang-orang tempatan di tempat itu rasa sayang, rasa hormat, rasa segan dengan bangsa Melayu ni. Bukti. Tuan-tuan cuba tengok, maaf nak kot saya salah cakap. Tuan-tuan cuba tengok di Masjid Al-Azhar satu, yarhamkallah, cuba tengok dekat Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, selain daripada bangsa Arab, bukan selain bangsa Arab, saya kata macam ni, di antara ulama-ulama yang ada tiang dia sanak kat tiang, dia mengajak kuliah kepada bangsa Arab adalah orang Melayu. Di Universiti Azhar, di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, banyak tiang dia. Antara orang yang ada tiang dia sendiri yang sanak, yang masyhur, orang ambil kitab tulis Melayu, bukan tulis Arab. Contoh, tuan-tuan, masyhur kitab ni, kitab Muniyatul Musalli, kitab bahasa Melayu, tetapi cetaknya di mana? Di Mekah, di Saudi, di Morocco, di kita kata di Singapura, di Brunei, di Malaysia confirm, Thailand memang confirm tempat dia. Banyak lagi negara-negara, yarhamkallah, banyak lagi negara-negara asing yang dicetak kitab tulisan Melayu. Bukti kedua, orang Malaysia kita, Bahrul Mazi. Bahrul Mazi tulis Jawi. Syekh Idris Marbawi kan, orang Perak, tulis Jawi, cetak di Mesir. Mesir baca Bahrul Mazi, bahasa Melayu.
Orang Kedah Jitra. Tuan-tuan tahu tafsir apa? Kita tahu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, Baidawi, tafsir apa Al-Alusi, tafsir apa lagi ada? Tafsir Munir. Semua Arab. Dalam banyak tafsir Arab ada dua tafsir masyhur dalam senarai tafsir dunia, iaitu tafsir Syekh Jitrab Kedah, nama Nurul Ihsan, dengan Syekh seorang lagi Anwarul Baydawi, tafsir Anwarul Baydawi. Dua tafsir orang Melayu masyhur. Jadi saya ulang balik, kenapakah jadi begitu? Kerana orang Melayu sangat bijak. Tuan-tuan ni semua orang bijak ni, sangat cerdik dan disegani di serata dunia. Dengan sebab tiga ni lah wujudnya. Yang ujung tadi satu lagi, apa dia? Dicemburui. Okey, saya tak mau cerita fakta ni kosong, sebab ni masjid negeri. Kut takut saya sampai salah maklumat. Saya bagi tuan-tuan balik dengan fakta, tuan-tuan balik cari. Kalau saya salah, nanti carilah cara macam mana, kontaklah universiti, habaklah kata saya salah maklumat. Habak, jangan risau sebab takut saya sebar ke orang salah. Apa dia? Tuan-tuan cuba buka kitab hadis, tengok akhir zaman. Contoh ni saya bagi contoh ya. Imam Mahdi, bukankah Imam Mahdi ni nanti ada penyokong? Penyokong Imam Mahdi adalah Bani Tamim daripada Timur. Dan ulama kata kenapa Bani Tamim? Tanah Mim Melayu, tanah Melayu. Ini diskusi di antara ulama, bukan saya cakap kosong. Hak ni ulama bagi tahu kat saya sampai kat tuan-tuan. Nabi sebut Imam Mahdi hak yang mai tolong dia, support belakang dia adalah Bani Tamim daripada Timur. Orang cari Bani Tamim Timur, Bani Tamim Timur, siapa dia? Bila ulama renung-renung, Tamim, tanah Melayu. Saya nak highlight lagi kat tuan-tuan, dalam banyak-banyak tanah Islam, saya tak kata tanah Melayu, saya kata dalam banyak-banyak tanah Islam, universiti terbesar dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, universiti yang menjadi tulang belakang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Universiti Al-Azhar. Dalam banyak-banyak tanah Islam, dia pilih Malaysia, tanah Melayu, untuk buka Al-Azhar yang kedua. Takkan kot Syekh Azhar bodoh tak kenal orang Melayu kita ni tak cerdik. Sebab dia kenal bangsa kita bangsa cerdik. Tapi persoalannya, mana kecerdikan kita simpan hari ini? Maaf lah tuan-tuan, saya ni sikit lah. Apa dia? Cuba tengok kalau kita jumpa di pejabat kita ke, di airport ke kan, bila kita berselisih dengan orang putih ke, kita berselisih dengan orang bangsa asing kan, kenapa secara automatik tiba-tiba kita terus rasa rendah diri, terus rasa macam kita tak erti apa? Pasal apa? Sedangkan kita bijak. Kerana orang tanam sentimen dalam otak kita, kata kita ni orang tak erti apa. Pasal apa? Sebab mereka takut. Pasal apa? Tuan-tuan cuba tengok dalam peta dunia. Tengok dalam peta dunia betul-betul. Australia putih, New Zealand putih, Argentina putih, Brazil putih, Glasgow UK putih. Hak cantum tengah-tengah hak besar tu kan, Germany lah, Itali lah, apa semua hak cantum tu kan. Tuan-tuan cuba tengok dia punya tulang belakang dia adalah negara tanah Melayu. Yang jadi tunjang dia bawah tu Malaysia.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Allah tak cipta satu-satu benda sia-sia.